Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 yang membentangkan laporan 1 hingga 5 yang merangkumi gerak kerja serta dokumentasi projek yang telah dilaksanakan sepanjang 13 minggu ini. Sepanjang pelaksanaan, kumpulan kami telah menjalani proses perbincangan yang berterusan, pengagihan tugasan secara sistematik dan mengekalkan semangat kerjasama yang tinggi dalam kalangan ahli. Tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan ahli Kumpulan 5 terlebih dahulu. Kumpulan 5 terdiri seramai 6 orang ahli dan diketuai oleh Nur Ilia Darwisha binti Jeffrey Noh. Kemudian ahli Nik Abdul Syahmin Daniel bin Abdul Kadir Helmi, Rudin Atira binti Amran. Berikutnya Damia Fatihah binti Muhammad Yusof, Farisha binti Muhammad Zamni dan saya sendiri Nur Karnisa binti Kamarul Zaman. Sebagai permulaan gerak kerja, kami telah mengadakan beberapa sesi perbincangan secara berkumpulan bagi membincangkan hala tuju dan skop tugasan. Dalam merancang pelaksanaan projek, kami turut merujuk contoh kertas kerja yang telah dikongsikan oleh pensyarah sebagai panduan utama. Setiap ahli telah diberikan tanggungjawab masing-masing secara adil dan saksama bagi memastikan tugasan dapat diselesaikan secara lancar dan teratur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Atira binti Amran, nombor metrik A206435. Saya ingin membentangkan laporan 1 secara ringkas berkenaan aktiviti-aktiviti yang telah kami jalankan sepanjang proses menyiapkan tugasan kumpulan ini. Pertama sekali, kami telah memulakan proses dengan membuat perbincangan melalui aplikasi WhatsApp. Dalam sesi perbincangan tersebut, kami berbincang beberapa cadangan tajuk yang sesuai dan akhirnya mengadakan undian untuk memilih satu tajuk utama yang akan kami laksanakan. Seterusnya, selepas tajuk dipersetujui oleh semua ahli kumpulan, kami telah mendapatkan pengesahan daripada pensyarah kami, Dr. Ahmad Rafizi bin Saleh, bagi memastikan tajuk yang dipilih bersesuaian dengan kehendak khusus dan objektif tugasan. Kemudian, kami menjalankan carian maklumat berkaitan tajuk tersebut bagi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam serta mengumpulkan bahan rujukan yang sahih dan berkualiti. Salah seorang ahli kumpulan kami juga telah mengambil inisiatif untuk menyenaraikan semua tugasan yang perlu disiapkan. Daripada senarai tersebut, kami membahagikan tugasan secara adil mengikut kesesuaian dan kekuatan setiap ahli kumpulan. Akhir sekali, kami turut mewujudkan satu folder khas di Google Drive. Tujuannya untuk kami menggunakan Google Drive adalah untuk memudahkan semua ahli mengakses dan memuat naik dokumen serta menyimpan semua bahan berkaitan tugasan di satu tempat. Ini menjadikan kerja lebih teratur dan sistematik. Okey. Dan kelima-lima aktiviti ini kami dah letakkan di dalam cadangan di laporan 1. Kesimpulannya, setiap aktiviti yang kami lakukan ini, kami bekerjasama dengan lebih efisien dan memastikan tugasan yang dapat disiapkan dengan baik serta mengikut garis masa yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Abdul Syahmin Daniel bin Abdul Kadir Hilmi, A203675. Dalam laporan 2, kami telah membuat penukaran tajuk kajian ditukar kepada pengaruh Sofian terhadap kreativiti dan falsafah hidup belia digital di UKM untuk lebih menyeluruh dan relevan. Dalam penyusunan tugas, pembahagian kerja disusun semula untuk meningkatkan kecekapan pelaksanaan kajian. Dalam soal selidik, borang Google Form dibina dan disemak bersama untuk memastikan kesesuaian dengan objektif kajian. Dalam pengumpulan data, sebanyak 23 responden diperolehi melalui hebahan di WhatsApp dan Telegram. Proses pengumpulan data juga masih dalam berjalan. Langkah seterusnya yang kami akan ambil ialah meningkatkan promosi soal sidik, menganalisis data awal, menjalankan temubual kualitatif. Oleh itu, kesimpulannya kajian berkembang dengan baik melalui kerjasama kumpulan dan penambahbaikan berterusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Damia Fatihah binti Muhammad Yusof, nombor metrik A202591. Hari ini saya akan membentangkan laporan 3 secara ringkas berkenaan perkembangan tugasan kumpulan kami. Pertama sekali, perbincangan kumpulan telah dijalankan secara aktif bagi memastikan tugasan dapat disiapkan dan dihantar tepat pada waktunya. Kami sangat menekankan aspek pengurusan masa agar segala bahagian tugasan dapat diselaraskan dengan baik. Seterusnya, dalam perbincangan tersebut, semakan struktur dan kandungan tugasan telah dibuat, termasuk cadangan penambahbaikan daripada setiap ahli. Ini penting supaya kualiti laporan akhir memenuhi piawaian akademik.
Namun begitu, kami masih menghadapi kekurangan jumlah responden untuk kajian yang dijalankan. Bagi mengatasi isu ini, kami mengambil langkah memperluaskan edaran soal selidik dan melaksanakan kaedah pertukaran atau swab survey antara kumpulan lain untuk menambah bilangan responden. Selain itu, kumpulan kami juga bersetuju bahawa perlu diadakan pertemuan secara bersemuka untuk memperkemaskan lagi tugasan. Tarikh pertemuan akan ditetapkan selepas menerima maklum balas daripada semua ahli kumpulan. Dari segi pengurusan kerja, tugasan dibahagikan secara adil, terutamanya kepada ahli yang belum menyempurnakan bahagian masing-masing sebelum ini. Ini bagi memastikan setiap ahli menyumbang secara seimbang dan adil. Akhir sekali, kumpulan kami juga menumpukan perhatian kepada format penulisan, ejaan, susunan rujukan dan tahap profesionalisme laporan. Ini adalah bagi memastikan hasil akhir tugasan menepati kriteria yang ditetapkan oleh pensyarah. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih atas perhatian. Seterusnya, saya Farsha Yasmin binti Muhammad Zamri dengan nombor matrik A203031 akan sambung membentangkan dengan laporan yang keempat. Pada minggu ini, kumpulan kami telah menjalankan perbincangan terperinci berkenaan struktur dan komponen utama kertas kerja, termasuklah objektif kajian, kaedah metodologi serta jangkaan dapatan. Perbincangan ini dirujuk berdasarkan contoh kertas kerja yang telah disediakan dalam UKM Folio sebagai panduan untuk memastikan kesesuaian format dan keperluan akademik dipaduhi. Kami juga telah membahagikan tugasan secara teratur dalam kalangan ahli kumpulan bagi memastikan pembahagian tugas secara adil dan semua ahli dapat menyiapkan bahagian masing-masing mengikut masa yang telah ditetapkan. Selain itu, kumpulan kami turut merancang satu sesi khas untuk mendapatkan maklum balas awal daripada pensyarah berkenaan tajuk kertas kerja dan isi kandungan yang telah dirangka. Ini bertujuan untuk penambahbaikan sebelum penghantaran akhir. Sekiranya tajuk asal kami tidak diterima, kumpulan kami telah menyediakan beberapa cadangan tajuk alternatif yang bersesuaian dengan bidang kajian. Sebagai persediaan untuk fasa pengumpulan data, kami telah menenaraikan maklumat penting serta menyediakan draft soalan untuk sesi temu bual bersama pakar dan responden. Akhir sekali, kumpulan kami mencatat dan menyusun semua tarikh berkenaan penghantaran laporan dan kertas kerja bagi memastikan semua tugasan dapat disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan dengan merumuskan proses penyempurnaan kajian dan aktiviti utama kumpulan kami untuk laporan 5. Antara aktiviti penting yang telah kami jalankan ialah pertama, kami telah menyemak semula semua bahan rujukan yang dimuat naik oleh pensyarah di dalam UKM Folio, termasuklah contoh laporan, panduan tugasan. Melalui semakan ini, kami juga berjaya menyenaraikan semua tugasan yang belum diselesaikan dan merancang langkah susulan yang secara sistematik. Kedua, selepas sesi rundingan bersama pensyarah, ketua kumpulan kami menyenaraikan semua pembetulan yang perlu dibuat. Ini termasuklah pembetulan tajuk kajian, penambahbaikan pada bahagian logo dan pengumbalan semula objektif supaya lebih selaras dengan topik. Manakala, yang ketiga pula adalah kami turut melakukan pembetulan dan semakan ke atas soal selidik Google Form. Proses ini dijalankan secara kolaboratif dengan semua ahli kumpulan memberi cadangan penambahbaikan dari segi susunan soalan, bahasa yang digunakan dan jenis jawapan agar lebih mudah difahami oleh responden. Yang keempat pula, pengurusan tugasan dan pemantauan tarikh akhir turut diberi perhatian. Ketua kumpulan kami sentiasa memberi peringatan melalui WhatsApp dan mengemaskini Google Drive kumpulan supaya semua tugasan dihantar mengikut masa yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir sekali adalah kami juga berjaya melaksanakan satu sesi temu bual secara atas talian bersama pensyarah iaitu Dr. Nurul Hidayah Mat Razli dari Fakulti Ekonomi Pengurusan UKM. Temu bual ini berlangsung selama 30 minit di Google Meet dan telah membantu kami menjawab persoalan penting dalam kajian mengenai pengaruh-pengaruh Sofian terhadap mahasiswa. Secara kesimpulannya, segala perbincangan, pembahagian tugas serta pelaksanaan aktiviti ini telah membantu kami menyiapkan kajian ini dengan lebih terancang, sistematik dan memenuhi objektif kursus dengan jayanya.